Assalamualaikum. Saya Iman. Hari ini saya ingin membentangkan tentang uh, keusahawanan. Ni ahli kumpulan saya. Ni saya. Ni Izian. Ni Google Trend untuk produk kami. Ni analisis SWOT untuk produk kami. Kekuatan produk kami, produk homemade berkualiti tinggi, dibuat sendiri, lebih kawalan pada kualiti dan rasa. Identiti jenama yang unik dan comel, konsep kartun pastel pink yang menarik perhatian pelanggan, terutama golongan muda dan wanita. Kelemahan, pengeluaran terhad produk homemade bergantung kepada kapasiti pengeluaran sendiri. Kurang pendedahan pasaran awal, brand baru memerlukan masa untuk bina pengikut dan kepercayaan pelanggan. Peluang, kolaborasi dengan influencer atau kedai lokal mudah berkembang dengan kerjasama promosi. Peluang e-dagang dan pasaran antarabangsa, platform Shopee, TikTok Shop dan Instagram boleh bantu jualan lebih luas. Ancaman, persaingan tinggi dalam pasaran homemade, banyak jenama homemade lain dalam kategori makanan atau cenderahati. Isu penghantaran dan ketahanan produk. Produk homemade kadang sensitif terhadap suhu dan perlukan pembungkusan yang rapi. Ni unique selling point untuk produk kami. Rangup lebih lama. Guna teknik gorengan dan packaging kedap udara supaya popiah kekal garing walaupun dah lama buka. Perisa eksklusif dan kreatif, bukan sekadar popiah Nestem atau cheese biasa, tapi ada variasi unik. Contoh seperti spicy cheese, caramel, coklat dan salted egg. Homemade dengan sentuhan asli, dibuat dengan penuh teliti dan rasa air tangan yang lebih dekat dengan pelanggan berbanding produk kilang. Brand personal dan mesra, by I&I beri sentuhan istimewa, seolah-olah pelanggan membeli terus dari pembuat, bukan dari jenama besar yang kosong. Serbaguna, boleh dijadikan snack harian, door gift, goodies bag, hamper atau hidangan raya atau perayaan. Harga mampu milik, kualiti premium. Produk mesra poket tapi rasa dan kualiti packaging nampak eksklusif. Ni pula ciri-ciri produk. Homemade premium, dihasilkan secara homemade dengan bahan berkualiti tinggi yang dipilih teliti. Rasa unik dan lazat, setiap gigitan memberi pengalaman rasa yang istimewa sesuai dengan tagline sekali ngap nak lagi. Reka bentuk estetik dan comel. Pembungkusan berwarna pastel pink dengan ilustrasi kartun eksklusif menjadikan produk ini Instagram worthy dan sesuai untuk hadiah. Next, ni BMC untuk produk kami. Customer section. Pelajar kolej yang mencari snack murah dan cepat, pekerja muda yang suka makanan ringan waktu rehat, peminat makanan viral berkeju dan manis, pelanggan yang mahukan snack ready to eat. Value proposition, rasa kombinasi rangup, cheesy dan manis yang unik, harga berpatutan dengan portion memuaskan, sesuai untuk dimakan bila-bila masa, sebagai kudapan, menggunakan bahan segar untuk rasa yang konsisten. Channel
Platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. WhatsApp untuk order dan pre-order dan COD. Seterusnya, customer relationship. Layanan mesra dan respon yang cepat kepada pelanggan, promosi setia seperti diskaun pelajar atau combo, engagement melalui konten makanan review, feedback pelanggan digunakan untuk penambahbaikan kepada produk. Revenue stream. Pre-order online melalui media sosial, Instagram atau TikTok untuk rakan kelas, promosi combo murah untuk tarik ramai pelajar beli sekaligus. Key activities, menggoreng popiah sehingga rangup dan konsisten, pembungkusan produk dengan kemas, pengurusan media sosial dan marketing harian. Key activities, menggoreng popiah sehingga rangup dan konsisten, pembungkusan produk dengan kemas, pengurusan media sosial dan marketing harian. Key resources, pembekal bahan mentah seperti kulit popiah, cheese dan nester, pembekal packaging makanan. Key resources, key partner dah. Cost structure. Kos bahan mentah seperti cheese, popiah, nester, susu, kos minyak, gas dan tenaga elektrik, kos packaging dan label produk. Seterusnya, ni kaedah photoshoot, ni flat lay, ni close up. Copywriting, ni soft sell, ni hard sell. Canva pula. Ni gambar konten dekat FB dan ni gambar konten dekat IG, Facebook. Ni nama ni Facebook untuk jualan produk kami. Kategori Facebook page makanan dan minuman. Facebook page description, Cheese Tome by INI, popiah homemade penuh rasa, RM13, pre-order online only. Ni URL Facebook page. Instagram pula, ni nama Instagram page kami. Ni caption di Instagram. Ni pun hashtag di Instagram. Ni URL untuk Instagram. Closing. Ni carta alik close sale. Beri salam, terima kasih, terangkan produk, buat dalam bullet point, ceritakan kelebihan atau hasil yang bakal mereka perolehi daripada produk anda. Beri testimoni, beri kredibiliti
produk pernah keluar di TV, beri bonus percuma atau hadiah percuma untuk pembeli, jaminan, tambah keyakinan untuk beli kerana penjual tidak akan menawarkan ganti rugi kecuali mereka betul-betul yakin produk berkesan. Cara bayaran, sense of urgency, buatkan mereka rasa perlu beli secepat mungkin. Upsell, call to action, gesa mereka beli segera. Sekian, terima kasih.